Cantik nampak. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Aizat Arif, channel YouTube. Jangan lupa follow, subscribe untuk trip kita orang, perjalanan kita orang mencari pengalaman ataupun menjelajah ke mana-mana guna kembara. Baik, Alhamdulillah, pagi ni sebenarnya kita orang nak bergerak balik Saya Berjaya. Tapi geng Kelantan, geng Kembara Kelantan ada invite saya untuk masuk ke Kampung Bahagia. Dekat mana Kampung Bahagia ni? Ialah dekat Kuala Krai. Ramai yang tak tahu Kampung Bahagia ni kat mana. Jalan masuk Kampung Bahagia ada dua. Satu melalui Tanah Merah, satu lagi melalui Kuala Krai. Kalau ikut Tanah Merah memang jauh, tapi kalau ikut Kuala Krai dekat. Tetapi satu je, kalau ikut Kuala Krai kena naik feri. Kemarin ni akan naik feri nanti untuk menyeberang sungai ke Kampung Bahagia. Jalan dia memang off-road. Dan dekat sana setahu saya ada yang info Kampung Bahagia ni ramai yang pengguna-pengguna kembara. So hari ni kita terjah sebab kat sana hari ni ada majlis doa selamat ahli arwah geng Kembara Kelantan yang meninggal baru-baru ni. Saya pun ada sumbangan nak diberikan pada keluarga arwah. Ini sumbangan yang saya kumpul dari tim Kembara Selangor. So, semoga selamat sampai. Kita jumpa nanti. Tadi dah jumpa geng Kembara Kelantan. Dia orang tengah berkumpul dekat simpang masuk Kuala Nal. So sekarang ni kita orang tengah bergerak ke JT Kuala Nal, iaitu JT Pasir Kelang, untuk naik feri ke Kampung Bahagia. Okay, jom, InsyaAllah dipermudahkan. Okay, baik geng, Alhamdulillah kita dah sampai dekat JT Pasir Kuala Kelang. Ini yang nampak belakang saya adalah feri yang untuk angkut kenderaan untuk menyeberang ke kampung sana. Nampak? Tapi dekat sana kalau perasan ada nampak dah jambatan, tapi belum siap lagi. Okay. Okay geng, nampak? Sekarang ni kita dah bergerak. Jadi dia dah bergerak, dia bawa 6 buah kembara dulu. Ada 2 lagi kat atas, ada 3 lagi kat atas. So kita nak menyeberang ke sana. First time, pengalaman ni sangat bermakna sebenarnya. Siapa nak try boleh datang ke sini, Kampung Bahagia, iaitu JT Kuala Nal ataupun JT Pasir Kelang. Okay, kita dah nak sampai dekat seberang ni. Tengah bergerak ni, tapi tak rasa sangat sebab dia berat kot. Air tengah besar ni sebenarnya. Jom, kita nak standby naik. Alhamdulillah
Okey, seronok dapat pengalaman naik feri dengan beneran. Biasanya kita jumpa keadaan tu dekat Sabah Sarawak kan. Rupanya dekat sini pun ada tau, dekat Kuala Krai. Siapa nak datang sini boleh datang ke Kampung Bahagia. Mama said the fire would burn me down, but I lit it just to watch the town. Couldn't stay where they changed my name, so I broke the lock, I fled the blame. Highway calling, devil on my side, ashes in my rear view, nowhere to hide. I'm a wild exile, running with the storm. A wild exile. Dust and smoke in a stranger's land. No one reaching out a helping hand. Still I carry what they couldn't kill. Freedom sharp, but it tastes so ashes in my rear view, nowhere to hide. I'm a wild exile, running with the storm. Outlaw, where the edges are torn. They tried to bury me under their tribe, but I rose again, a wild exile. Shows away. Every night's a debt I had to pay, but you can't break a soul born untamed. Sekarang ni berhenti kejap sebabnya depan sana macam ada air. Ni cakap air naik. Macam ada air lah kot. Oh, lepas ke tak? Kan ni tengah ukur, tak tahu dalam mana. Takutnya parah pinggang. Masalah cerita dia nak naik apa ke atas tu. Just another name. Disebabkan tak boleh lalu jalan tadi, kita orang pusing ikut jalan lain lah. Dia ada jalan lain tapi jauh sikit. Out on the edge where the broken find rest. They tried to bury me under their trial, but I rose again, a wild exile.
Sekarang ni dah pukul 11. Rasanya dekat sejam dah ni perjalanan daripada feri tadi. Daripada feri tadi masuk ke dalam ni masih tak sampai-sampai lagi berbukit-bukit. Slow tu tadi cakap lah, off-road tu kan. So kalau tak sampai lagi, masih dalam perjalanan lagi. Tengok dia jalan ke depan. Masih ni dia tiba jalan simen. Cantik. Tadi jalan merah, berbatu. Tapi view dekat Kampung Bahagia ni memang sangat cantik Patutlah dia panggil Kampung Bahagia. Kami dulu dekat Kampung Bahagia. Sekarang ni kita singgah dekat satu rumah member ni. Singgah nak repair kereta kejap tu, nampak tu ada masalah sikit kereta kawan tu. So lepas ni baru gerak ke rumah arwah Cik Mut. Okey, baik geng. Sekarang ni saya berada di Kampung Bahagia. Dah masuk Kampung Bahagia dah. Cuma ni singgahan pertama. Ada member admin Kembara Kelantan ni jumpa member dia tengah repair Kembara tadi. Ada masalah sikit Kembara tu. So dia ni merupakan pomen jugalah. So dia datang tolong kejap mana yang boleh tolong. Sebab kat sini nak cari pomen, nak cari kedai spare part jauh. Memang kena keluar daripada tempat ni. Sekejap lagi kita akan gerak ke rumah arwah Cik Muk tu untuk makan tengah hari. Lepas tu baru balik. So inilah Kampung Bahagia. Sebab betul-betul kampung kawasan sini jauh pada bandar. So tapi diorang boleh hidup tenang macam adik-beradik kat sini. Tengok hubungan diorang memang sangat akrab, sangatlah rapat. Okey, baru saya dapat tahu inilah kereta arwah Cik Mut, ahli Kembara Kelantan. Inilah kereta dia. So sekarang ni kereta ni anak dia dah guna, nama pun dah tukar pada anak dia dah. Standard je, tapi arwah dikatakan memang seorang yang peramah. Kalau sesiapa yang masuk dekat Kampung Bahagia ni, geng-geng kembara yang masuk dekat kawasan ni, dia akan bawa makan. Arwah ni akan bawa makan besar-besaran. Bagusnya arwah ni. Semoga arwah Cik Mut dicucuri rahmat. Semoga dilapangkan kuburnya, insya-Allah, amin. Nampaknya memang geng Kembara Kelantan ni memang diorang punya persahabatan tu memang mantap. Memang terbaik.
Castello. Kalau ada kawan dari Castello. Okay geng, ni saya dekat rumah arwah Cik Mot, ahli kembara Kelantan yang meninggal baru-baru ni. So hari ni ada majlis doa selamat lah untuk arwah. Alhamdulillah saya pun dah serahkan duit sumbangan dari tim kembara Selangor untuk kepada ahli waris arwah. Alhamdulillah selamat disempurnakan. Sekarang ni kita orang tengah nak balik dah sebab dah jam dah pukul 2 lebih tau, 3 dah ni. So kita orang dah rancang nak agak balik. So nak jumpa salam apa semua, lepas tu agak balik. Okey geng, ya sebagai apa ni, sampingan tambahan, inilah Masjid Kampung Bahagia. Dekat sini ada masjid, rumah arwah Cik Mut tadi kat bawah. So dekat depan sana ada depan ni dia punya klinik rasanya. Klinik desa dia, cantik klinik desa dia. Okey, dan sini adalah sekolah. Nampak walaupun dalam ni jauh daripada orang, tapi dalam ni ada satu komuniti yang sangat baik memang sangat menarik kat sini. Nampak, saya zoom sikit, Masjid Mukim Bahagia. Inilah dia. Inilah masjidnya. Memang terbaik lah tim kembara Kelantan ni. Tadi kereta tiba-tiba pula satu skru sober tu tercabut. Dah bunyi lah pelik-pelik tadi. Si baiklah Abang Emin Jo tu, dia perasan dekat belakang. Dia horn lah tadi tu berhenti. Allah, terbaik lah tim kembara Kelantan ni. Terima kasih saya ucapkan kepada admin Kembara Kelantan dan AJK serta ahli-ahli tim Kembara Kelantan sudi ajak saya, invite saya pada hari ini untuk masuk ke Kampung Bahagia, ke kawasan kampung tu. Sebab inilah pengalaman pertama saya naik feri dengan Kembara. Dia ada jalan lain, dia ada jalan darat. Cumanya jalan darat tu mengambil masa 5 hingga 6 jam. Masuk ikut Tanah Merah, ikut daerah Tanah Merah tu, untuk masuk ke Kampung Bahagia. Okey, baik, insyaAllah kita jumpa lagi next video. Apa-apa pun saya ucapkan terima kasih banyak pada admin Kembara Kelantan kerana bagi peluang dan pengalaman yang sangat mengujakan. Orang kata sangat mengujakan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.